tak hujan lah. Jangan. Sebelum pergi ride ni, diorang bahan aku betul. Diorang bahan aku. Belakang aku yang tunda, kau tahu tak? Kita ada podium yang pertama. Ni orang kata mana-mana rancak mesti bawa Milo. Ini motor podium siapa ni? Kalau takut hujan, jangan main motor, duduk rumah. Muhammad Dashan. Yo, what's up bersama lagi kita YouTube SMC. Sorry, bilik gelap sikit. Sekarang ni dah pukul 8.1 minit. Okay, aku nak pergi Desaru geng sebenarnya. Shoot dah ada tunggu kat luar. So aku nak bungkus-bungkus barang. Kita hari ni kita jadi penyelamat orang, jadi tolong rakam. So korang layan je lah video-video. Tapi aku sampai sana kita tumpang orang lah. Yang pasti helmet tu bawa. Dan pastinya GoPro ni bawa. Sebab apa? Kita pun nak try motor orang kat sana. Betul tak? Korang layan ni video ni. Hari ni malam diorang gerak ke Desaru geng. Few minutes later. Kita bawa lagis Thailand. Pergi Thailand Pergi Thailand terus lah. Alang-alang apa pula pergi Batam lah. Pergi Indon terus ke apa kan. Baru best sikit. Mantul Pak Abu. Pergi vacation lah. Kita pergi vacation. Yang lain pergi ride, kita pergi vacation. Dah jom. Bapa nak pergi. Jom sikit. Bye. Dah jom Syuk. Aku tak sempat nak bagi tahu bini aku. Aku nak bagi tahu bini aku dulu. 1 minute later. Motor aku dah barai. Tapi masalah dia ni, Isnin baru siap safety balancing. Kalau tidak, kalau dah siap, memang dah siap dah terusan ni. Terus aku gerak je. So aku rasa keadaan tak apa-apa nak okey sangat malam. Maklum lah, kamera aku yang satu lagi tu dah dijual. Kena beli kamera baru lah. Satu lagi kamera dah jual lah Syuk. Kamera? Kenapa jual? Aku biasalah nak kat Sony lah. So sekarang ni kita cucuk duit dulu. Duit tak ada lagi. Cucuk tengah isi minyak dulu. So aku cucuk duit dulu. Lepas tu kita belikan Roy makanan. Dia tu perut tu masalah sikit tu. Dalam 500 ke 1000 ke. So lagi duit tak ada, bayar kan. Kalau orang-orang jauh duit tak ada, memang masalah. So kita minum Nescafe dulu. Bagi tenang-tenang kepala. Syuk. Syuk mana? Kena tinggal. Minyak berapa? Kat 20 kan. 20 je? Kau boleh tank berapa ni? Tank berapa? Aku dah isi tadi. Lah je ke? Nah, minum. Kau kata nak fullkan terus, aku fullkan lah. Takkan ada 20? Tadi aku isi 50. Tanda 70 je lah. 70 full. 1 hour later. Tak tahu Roy lah. Roy ajar aku. Tahu? Pakapau. Ayam ke daging lah? Buat ayam. Pakapau. Pakapau apa bang? Apa je macam Dia macam siam-siam punya makanan siam. Dia macam Nak try satu bang? Dua? Buatlah 3. Bungkus semua ya? semua Roy yang ajar aku. Mana aku tahu. Aku pun tak tahu mula. Nasi goreng apa? Pakapau. Nanti mana-mana nanti korang pergi dekat restoran Thailand dan kau cakap nasi goreng pakapau. Aku pun tak tahu nasi goreng pakapau tu benda tahu. Main order je. Okay, aku dah sampai rumah Roy. Tapi Roy tak tahu ke mana sekarang ni. Dia aku rasa dia tengah main GTA ni. Masak je 3-3 on the GoPro. Apa cerita? Sekarang ni kita orang bukan pergi ride sorry kita orang pergi shop vacation. Weh, apa ni? Aku seorang yang naik motor. Ada, kita orang pergi shop vacation. Minta maaf Muka tidur lagi. Muka tidur ni. Jom. Aku sebenarnya makan dulu. Aku nak pergi masuk GTA jap. Okay, ciao masuk GTA dulu. 2 hours later. Tengok Syuk punya bag. Memang macam sebulan pergi lah. Gila tengok Roy punya. Ni baru betul 3 hari. Aduh. Betul konvoy. Ini betul-betul konvoy. Ni tak nak balik. Ni tak nak balik ni. Kau jangan macam-macam. So aku nak balik. Nanti anak bini aku cakap apa pula. Aku bawa keperluan untuk orang. Tengok besar dia macam mana nampak tu. Besar weh. Naik semua urat masa aku. Berat ni. Macam beratnya. Kita dekat bengkel. Saya terjas sekali lagi ya. Mana kat tenting? Dia ke pinting. Sekarang ni kita kena cepat. Aku malas nanti orang cakap apa sidai. Kaki sidai. Orang kaki sidai. Padahal aku pergi tolong dia. Sekarang ni orang yang tengok ni, korang tak tengok betul-betul. Aku tolong orang tau. Orang boleh tinggal kawan-kawan. Aduh. Tak masalah.
Masalahnya daripada video dulu sampai sekarang sama je trademark dia. Masalahnya sama je. Sekarang ni ada orang call aku. Okay, call. Itu cerita. Nanti kalau macam aku rasa penat ataupun hujan lebat ke apa kau betul lah. Hujan lebat hujan lebat tak ada. Benda lain boleh. LC. LC ni memang tak ada apa lah. Ada, tapi masalah ada orang marah. Kata dia, bila siap dah 5 tahun lah. Ya. Macam mana? Tunggu lah geng nanti. Jangan, korang jangan risau. Korang like banyak, aku akan turun tangan. Terus kita buat sampai 65 HP. Kontol! Yang tu motor jalan 2 kilo je main game. Confirm TikToknya. 5 minutes later. Allah, mati pula. Sejuk, ini sejuk. Oh, ini sejuk Sekejap kan? Alah, baru dapat bidul. Oh, bidul tak? Sejak aku dah. Nanti korang boleh tengok birol maut dekat mandi Baik punya birol Aku perasan video apa? Video Zul kot macam tu. Oh, ini baik tu. Okay. Ni buat apa? Ni keselamatan. Andai kata ada emergency. Tak boleh buat apa. Aku bocor dengan rahsia je lagi. Tak apa. Yang mobil standard kau bawa dalam beg. Oh, dah ada double Double tape pun ada, double tape. Oh, double tape ada? Ada. Oi. Tapi ni seram sikit. Alam lah, ikut lagi lah, benda apa ke. Ini ikut siapa kalau jadi? Beri. Kesian ni kau. Yang faham ni kamera banyak sangat ni. Kau tengok dia, kesian betul dia. Jauh lah. Jauh. Itu Nak nampak punya pasal? Nampak punya pasal. Ada baik kah? Aku okey. Nanti kalau kau penat kau naik motor. Polis Dul. Boleh ke? Polis tapi jaga jalan ni, dia bawa ni. Oh, dia bawa ni. Bang, takkan duduk sini bang. Ya, bang. Takkan dating bang. Orang dating bang. Kita orang Jangan macam tu. Jangan serbu kita orang. Baru nak tunduk kepala. Kemana arah hendak ku tuju, bila hatiku rindu padamu. Okey, sama-sama. Bidang ni. Oh, ini yang selalu tengok ni. Kamu! Saya sebenarnya datang sini kalau kamu nak tahu kan. So 1, 2, 3 saya nak collect so RM20. Boleh ke tak boleh? Okay, yang bawa kereta selamat. So 2 orang je kat situ. Siapa-siapa kalau kena juga. Yang mana bawa motor yang bawa kereta selamat. Yang siapa nak bawa beg tu nak masuk dalam ni 1 biji RM10 lah. Kita orang dah ada, okey, jangan risau, okey. Kita orang dah ada, jangan takut. Sekarang ni saya datang sini yang mana bawa motor 2 orang. Roy, lagi seorang Aikal. Okey, itu je. RM40. Tolong. Senang buat duit ni. Senang buat duit tu. Aduh, jadi. Kali dengan Roy. Boleh lah. Ya, aku bagi RM10 lah. Bagi balance. Tengok fighter geng. Oh, ada juga Postro. Aku ingat tak ada. Aku ingat, aku tu lah, aku nak bawa 16. Ni banjir macam mana? Tepet tu tak jatuh lagi. Bengkel lu huru-hara. Ni. Awak pergi keliling lu. Keliling lu, alah. Jomlah keliling lu. Keliling lu. Keliling lu. YouTube lah je. Keliling lu. Betul lah. Dia boleh. Keliling lu ya. Mantap. Ini loteh Den Meng. Keliling lu. Mantap. Tak nak tunjuk muka Keliling lu Mantap. Apa fist bump okey, mantap gerak lu Okey, wall settle dah keliling lah. Geng. Sekarang ni apa cerita? Mana Roy? Roy hilang. Roy hilang. Goib. Oh, goib dah.
Semua letak beg dalam Triton geng. Apa kendaya kan aku punya Triton ada masalah. Kalau tidak aku boleh tolong orang sekali. Kali ni tak boleh nak jadi penyelamat dah. Penuh lah. Memang penuh betul lah ni. Tak tipu ni. Ambil kau. Penuh geng. Ni boleh obol tepi awi lah. Semoga motor aku geng selamat bagi balik lah. Jangan. Kau ni doakan apa ni jahat lah dia ni. Alah. Doakan. Mending tak hujan lah. Jangan. Aduh, kali ni betul ada orang marah aku lah. Aku sidai wifi tak bawa. Mana ni Jok? Kita buka dulu, kita bawa semua. Biasalah ada orang isi minyak. Ni jom. Kita clearkan dulu barang up kat sana. Beauty mahal. Saya bangsawan tu. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Sepit lagi nanti dengan ni. Dengan apa? Dengan Spring. bila spring. Tak apa, murah. Ini orang mau cakap ML stok-stok lenjan ni. Mana-mana rancak berdosa. Gila. Tak dengar apa-apa. Jom. Flying on geng. Gerak lu. Weh, baik. Ini baru baik. Tapi tak berjadi dah. Kita orang dah sampai dekat mana Syuk? RNR Nilai. Area Nilai. Tapi aku rasa aku terlalu barai dan terlalu mengantuk. Tapi masalahnya kita tak jumpa lagi seorang dua kat sini. Ada. Mana ada orang? Siapa yang pakai pipe ni? Aku ke diorang? Itulah masalah dia. Two very boring minutes later. Kira dia sekarang ni ada dua orang tersiduk ah. Hei, Man. Dua orang tersiduk. Terciduk ke? Apa cerita? Apa cerita? Hei, sebelum pergi ride ni diorang bahan aku betul. Diorang bahan aku. Belakang aku yang tunda, kau tahu tak? Itu geng mana? Itu geng mana? Itu geng mana? Kita orang mesti miscommunication. Kalau kita suruh tu stick kat Ni pun sama sekali. Sekarang ni dua orang tercundang. Satu Hux Pocket Y15, satu lagi RZ. Bukan ni. Pelak ada. Syuk kau ada pelak kan? Ada. Oh, pelak. Ada bawa. Dengan tu pelak. RM50. Terus aku bagi sengkong. Terus buat bisnes. Aduh, minyak habis ke? Alamak, banyak je. Kau kenapa? Alah. Ni apa? 3 biji. Macam bitek. Baru checkpoint pertama. Ini bab pasal kena aku kena jenis dengan aku ni pasal awal. Kita ada podium yang pertama. Ui. Tayang ada. Makan apa? Oh, selamat sikit. Sikit je. Motor-motor naik podium. Ya, hidup. Makan modal. Modal tu tak kisah, tak sampai lagi ni. Jauh lagi. 2 hours later. Sekarang dah hampir pukul 3, lagi 9 minit pukul 3. Yang sana tu apa namanya? Y15 tu kita terus naik truk sebab getah sprocket dia tak arah kan. Apa lagi? Kita pun tak boleh fikir. Kita terus gerak. Tak ada apa masalah. Tak ada lagi yang tercundang. Jom. One hour later. Ramai. Ini satu kecundang. Mak seronoknya buat Triton. Betul lah.
So, sekarang ni kita dekat R&R iCruise Melakau. Melakau lagi. Dah berapa kali dah aku pergi Melakau ni. Letih dah. So memang banyak truk. Nyesal aku tak bawa truk, tapi tak bawa macam mana kan. Dah hakikat dia truk aku ada masalah. So kita reda je lah. Sekarang ni kita cari geng-geng kita yang hilang tu. Ramai weh. Tak tipu, ramai gila. Satu tundang boleh katakan banyak geng yang bertundang. Kalau okey. Oh, banyak shot Nak tukar rider tak? Nak tukar rider tak? Tak nak tengah shock atas highway tu. Weh, rindu dah weh. Nak ride ramai-ramai macam ni kan? Weh, rindu aku. Jadi memang shock gila tu. Weh, gila weh. Ramai gila weh. Aku sekali drone jap. Nampak ke tak nampak? Kita sekarang ada dekat Pulau Pinang. Oh, salah. Agak-agak Pulau Pinang. Kita sekarang ada dekat Temeluk. Salah. Sekarang ni aku jadi host kan. Okey, sekarang ni host dia dah penat dah. Aku yang kulu-kili. Ingat beban tau depan ni, bukan bebal Okey, kita pergi menuju ke alam fun. Di alam fana cinta engkau pula. Okey, angkat tangan ramai-ramai. Ni orang kata mana-mana rancang mesti bawa Milo. Ini motor podium siapa ni? Oh, amat dahsyat. Ni orang dia. Depan sikit muka tu. Yeah. Ui, ada lagi lah podium sebelah. Ada lagi. Kacau lah. Siapa yang kosong? Tumpang tumpang. Busy. Nanti call. Okey. Kita sebenarnya pegang orang punya ni. Host dia dah penat. So kita review ni. Kenapa motor ni? Motor siapa ni? Mana owner dia? Mia habis. Ni. Ini dah cakap ni. Ini kena tapau dengan aku tadi. Patut belakang dia main tipu. Dia pelai. Kalau aku pelai, kaki silang cabut kasut kau. Kau gerak tu Bye-bye. Man, hitam bagi. Tak nak bagi Pacai pula dia cerita ni. Siapa kokol gua ni? Masalah lah. Ada orang kokol lah. Geram aku orang kokol ni. Aku lah ngantuk So sekarang ni kita dekat Benban area Benban. Jam dah pukul berapa dah geng? Pukul 5:06 PM tu abaikan Sebenarnya AM. Kita orang dah barai sangat hari.
Aku tak tahu macam mana yang right. Sebenarnya aku boleh je bawa motor seorang-seorang kan. Tapi masalahkan aku dah terlampau ngantuk. Tu jadi masalah. Lagipun barang semua dekat belakang ni. Aku punya mic leceh juga nak keluarkan satu-satu barang. Jom kita relax je kat sini. Bagi dia rehat mata dulu. A few minutes later. Okay, so sekarang ni hujan renyai-renyai dan berenyai-renyai lah kau. Macam mana cerita dia sekarang? Cerita sikit. Biasalah geng, nak naik motor hujan kena pandai rendah geng. Kalau takut hujan jangan naik motor, duduk rumah. Aku duduk dalam kereta. Satu mat, hujan mat. Hujan. Ada lagi speaker je? Lampu tak ada. Oh ni ni yang tadi tu. Ni tak ada masalah lah sebab enjin dah sejuk. Oh, selamat Roy kat belakang ni. Dah terbongkang lah. Biasalah geng, nak naik motor hujan kena pandai rendah geng. Kalau takut hujan jangan naik motor, duduk rumah. Lampu tak ada. Bahaya mat. Belakang lampu tak ada. Lampu depan ke lampu belakang? Lampu depan. Lampu depan tak ada. Gila weh. Belakang kita ni, kita tengok. Hai geng, selamat pagi. So hari ni kita kat Bago. Hujan lebat. Aku ada terima DM dekat DNN kat IG juga. Kata dia cakap bang hati-hati. Itu ini memang ramai gila yang DM aku. Area JB hujan. So sekarang kat Bago memang lebat gila geng. Tak tipu punya. Memang lebat sebenarnya. So kita tengok apa jadi kat kawan-kawan kita. Yang sana tengah towing motor satu. Tak tahu asam okey ke tak. Roy dah barai dah. Syuk dah barai dah. Aduh, pisang weh. Macam mana? Adakah semua sihat-sihat belaka? Oh, 3 biji je ke? Tak tahu. Kena macam ni. Aku dah barai dah geng. Tak tahu lah ada orang kat dalam kereta tu apa jadi. Jom kita tengok je apa aksi dia. Aku sempatlah tidur dalam 1 jam juga selama naik kereta. Tapi kita tahulah feel macam mana naik motor dengan naik kereta. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Berdosa. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Nak tukar rider tak? Nak tukar rider tak? Tak nak, tengah syok atas highway. Kalau takut hujan jangan naik motor, duduk rumah. Semua terbongkang lagi. Apa lagi? Bawa nak isap rokok. Nak layan diorang punya sembang. Jelas. Macam lagu tu cakap, welcome to my paradise. Kau tengok kalau aku perah dia. Nampak? Kalau kau tak nampak, pendek umur. Auto kena tahan weh. Aduh, orang dah cuak dah. Aduh, tak ada apa-apa lah. Aduh, Dengar-dengar naik terak. jangan. Jangan. Motor apa ada rotek kot?